sebenarnya syaitan yang iblis yang ni dia banyak kategori. Kalau kata ada aksiden kat depan saya tahu yang ni jam, tapi orang tak tahu kat depan tu apa hal. Kadang-kadang ada lori rosak ke, lori apa kan, tapi tak, saya tahu ada aksiden. Sebabnya bila aksiden je, benda-benda yang keliling saya ni pergi arah ke situ. Dia dalam bentuk yang macam wap. Kalau kita tengok kereta tengah panas kan, ada wap keluar kan. Bukan Fata wap, kita Morgana. panggil apa dia? Bukan dia macam tu. haba dekat tengah padang tu kan. Dulu saya ingat semua orang nampak benda yang sama. Tapi bila kawan sebelah, masa dekat sekolah rendah, kawan sebelah saya cakap, tengok tu, mesti tengah panas sangat sekarang ni, sampai kereta tu keluar haba. Dia cakap macam tu. Padahal sebelah pada kereta tu ada benda lain yang berhaba juga. Jadi dia tak nampak yang sebelah tu. Jadinya pada saya, saya nak tanya, tak nampak ke yang sebelah tu? Biasa kalau saya tanya, mesti dia orang kata, merepek betul. Kamu ni merepek, katanya. Jadinya saya stop, tak dah 2-3 kali kena. Jadi saya menghadap benda tu lah seorang-seorang. Tapi arwah abah saya tahu. Arwah abah, anak-anak semua tahu, suami dan yang sahabat yang terdekat. Samping-samping tu, orang kata, hadap je lah. Kita nak buat macam mana kan? Itu dugaan, bukan pemberian. Bukan yang orang kata nikmat. Sebabnya sakit dia tu kan, dia letih. Seksa jadi saya sebenarnya. Seksa. Sebab saya pun boleh nampak aura orang sakit, orang tak sihat. Lepas tu dia, setiap manusia ni dia ada aura. Aura dia, dia kalau sakit bahagian kepala dia nampak merah, macam oren, macam tu kan. Kalau dia tak solat pun boleh nampak. Itu tak elok sebenarnya, sebab kita kena jaga hati sangat. Kena jaga hati, lepas tu kita tak boleh menghukum suka-suka hati. Tarik diri terus. Okey, doakan.